kakak dia lah. Dulu dah dulu. Jadi 5 bilion kekayaan anak kamu yang kami tahu. Anak kamu sendiri ada laporan mengatakan Mahathir di antara bekas pemimpin terkaya di dunia. Ada. Tapi saya tidak ada bukti banyak. Yang tahu anak dia saja 5 bilion ringgit. Tolong ayah, bagi yang setengah beraya, bagi beraya, buat yayasan setengah 1 bilion. Sampai cawan lah. Ya. Sekarang ini saudara, bawah Datuk Seri Najib, apa yang nak buat? Dia berani tegur Mahathir. Kalau cawan tu. So ingat ni, Najib berani tegur Mahathir. Nak jadi pemimpin ni kena berani. Nah ni Mahathir hina Amerika aku. Amerika ni India. India kumpulan kecil, ethnic Indians, minority. Kemudian oleh kerana Amerika kata pilihan raya harus bersih, terus ukur Amerika ni ingat kita balik hak kewarganegaraan dia. Kewarganegaraan, citizenship itu bukan kita boleh jual beli, hak orang. Dia boleh ukur. Kemudian bagi nak tunjuk punggung kepada kita. Budaya Melayu apa? Kita Melayu patut malu. Ini bukan budaya Melayu, ini bukan akhlak Islam. Orang Melayu yang pakai patut kecam, sikap rendah. Ini yang saya nak beritahu. Ada Datuk Seri Najib pertahankan India yang dicawal kewarganegaraan. Karena saya bangkit, saya kata Ambika tu rakyat kita. Dia orang India betul. Tapi kalau kita nak pimpin negara ini, kita kena pertahankan keadilan. Hak dia jangan kita perhatikan. Saya bantah sikap Mahathir dan saya tidak bersetuju negeri ini negeri yang dipunyai oleh rakyat Malaysia. Negeri ini bukan bapak kamu punya, kalau bertarik tolak sana sini. Saya selalu bersing gitu. Tak boleh sombong gitu ukur-ukuran. Dan tak ada pemimpin UMNO yang berani cakap. Ketua pemuda yang gagal pun langsung takut. Mana berani? Ya. Sudah. Ini India, nasi hari ke? Cakap betul. Nah, dulu lah. Saya tengok misai MIC dulu lah. Aku buang lagi, terima kasih. Andre. Ini yang dikatakan justice. How can kalau orang India dulu dia hina orang India. Sekarang selalu sudah selalu orang Messi lah. Terima kasih langsung tak ada malu. Ini problem kita sekarang susah. Saya sudah dengar nanti dia orang tanya jangan saya maafkan dia. Saya betul-betul saya maafkan dia. Dia maki saya maafkan dia. Dia penjarakan saya maafkan dia. Dia tahu saya ditelanjangkan, dipukul, saya maafkan dia. Ya, senang, tak senang, sudah dekat. Kalau bapa, saudara ke, anak ke, terkajang tengah mati, maaf orang senang. Ya, tapi saya maaf sebab kalau saya fikir yang lalu banyak sangat, tak terurus negara. Kita nak tumpu masalah ekonomi, nak bela nasib rakyat, betulkan nilai, tingkat kemutu pendidikan, cari pekerjaan bagi rakyat, tak ada masalah nak fikir bersama dia. Bezanya, saya beritahu Najib, aku tak takut ke Mahathir, saya beritahu kamu. Kalau kamu Perdana Menteri, kontrak Mahathir anak dia 10 bilion ringgit. Kalau kita ambil alih, kita hentikan kontrak kepada anak Mahathir Petronas itu, serah balik kepada dia. Berjuang bilion orang simpan. Sebab itu orang ini semua dijajah sebagai hero-hero baru. Sudah hero apa? Pemimpin ni kalau dah kumpul bilion ringgit untuk diri dan keluarga, bukan hero lah. Tahu tak? Wang apa? Dari mana dapat 3 bilion ringgit beli syarikat awak? Nak tanya Ustaz UMNO, nak tanya Imam UMNO, berani dia sebut salah dan haram beli syarikat awak. Berani? Mana ada dengar Ustaz UMNO cakap? Sudah tak boleh. Kalau tidak macam mana kita cakap soal akhlak? Sebab itu saya kata Ustaz, ya, tak boleh kontrol. Kemudian cakap bukan main, semua orang salah.
Dia seorang, betul. Kemudian panggil pula Tun Daim. Oh, Anwar tak hati ekonomi. 8 tahun aku jaga, tak hati. Dia kata aku nasihat dia hari-hari. Nak kerja aku dia nak. Ini siapa dia Daim? Sudah kena ingat. Saya tak sentuh kalau tak sentuh. Tapi orang lupa, anak-anak muda mungkin tak tahu. Daim ini dalam sejarah one of the most corrupt ministers in the government of Malaysia. Sekarang dekat Melayu, nak pertahankan Melayu, nak pertahankan Najib. Siapa dia? Tun Daim Zainuddin. Orang tahu. Lebuh Raya Utara Selatan, syarikat nomin dia, Hati Budi. Okay. Berapa kuntit? Bilion ringgit. Mas, siapa yang putuskan Tajudin ambil? Dia. Rugi berapa tanggungan Mas? 11 bilion. Bila Tajudin disaman, Tajudin saman lagi kerajaan. Dia saman, dia kata saya ambil alih Mas atas arahan Mahathir dan Daim. Bila disebut begitu cepat-cepat runding semula, maka Najib setuju. Mahkamah buat rundingan dan bagi balik kepada Tajudin 560 juta ringgit. Sudah, saya tak kata dia bertanggung jawab. Mas yang kata Tajudin bertanggungjawab menyebabkan kerugian 11 bilion ringgit. And then for that you kena bagi compensation. Sebab apa? Kamu bagi rugi 11 bilion. Jangan bilang kamu kerunian nonah 500 juta. Tetapi bila kita kata nak bakal PTPTN, apa dia kata? Bankrupt. Orang hutang RM50,000, kita nak batalkan hutang, bankrupt. Tajudin menyebabkan kerugian 11 bilion, melibatkan Mahathir dan Daim, ditutup dan dibayar pula rugi 500 juta. Eric Chia menyebabkan kerugian perwajar 11 bilion ringgit. Dalam laporan Ketua Audit Negara tahun lalu, dipadamkan hutang 1.6 bilion ringgit. Padam. Hutang padam. Berapa bilion? 1.6 ribu juta ringgit. Jadi orang kaya hutang padam. Orang miskin hutang wajib bayar. Ini pemuda kita menolak dan menolak. Karena Anwar Ibrahim ini orang yang tidak bertanggung jawab. Kamu pinjam wajib bayar. Ya. Orang kampung pinjam wajib bayar. Orang yang curi lembu lepas. Orang yang buat emas lepas. Perwajar lepas. Kalau orang kaya sokong UMNO, saya tak heran. Yang dapat balak 1000 ekar sokong UMNO, saya tak heran. Yang dapat projek jalan sokong UMNO, saya tak heran. Yang dapat emas perwajar sokong UMNO, yang dapat lembu sokong UMNO, saya tak heran. Tapi kalau orang rakyat yang susah sokong UMNO, saya sungguh malu. Betul? Apa? Yang kita nak jual saudara apa dia? Kalau ada angka, tapi tak ada chart, selalu saya bawa angka dulu. Tidak salah. Ada? Nah. Skrin ada, tapi dia tak tunjuk. Tak apa. Tak apa. Bukan, saya nak tunjuk. Tengok. Tengok. Kita nak bezakan Profesor Kangkung dah cerita bohong, pengampu. Dia ingat rakyat ini bodoh. Sebab tu sengaja bila saya bawa saya ceramah di kampung pun, saya bawa orang kampung. Dia tak belajar universiti, tapi dia bukan bodoh. Kita tegang, yang merah itu golongan kaya, yang kuning itu rakyat jelata, yang biru itu orang pertengahan. Sejak tahun 70 sampai sekarang, yang kaya itu melonjak kekayaan naik atas, yang bawah itu bergagahlah naik sikit. Ini dia yang disebut kesenjangan pendapatan, perbezaan pendapatan di kalangan kaya dan miskin. Kategori paling miskin itu majoriti Melayu, kelompok India miskin, dan pockets orang-orang Cina di bandar-bandar kecil. Itu malu. Ya. Dasar ekonomi kita patut fikir naikkan balik yang kuning. Kalau pun tak turun yang merah, tapi naikkan yang kuning. Apa cara? Dia lembu bagi kat peternak lembu. Ya.
Kalau duit lembu you bagi pada yang merah melonjak, peternak lembu tak dapat apa. Coba pemandu taksi, bagi ke pemandu taksi. Apa ni sebenarnya ekonomi tak ada susah sangat. Itu ekonomi rumah tangga. Ya. Dia bukan bodoh, tak bodoh, beli-beli ringgit dia dapat bodoh. Bodoh kena kat dia, buat bodoh je nanti sapu sedikit jadi kanan. Tak boleh, bukan bodoh nama itu. Penyamun. Dia orang tanya, Anwar, saya di parlimen, ada parlimen UMNO. Kasar, you panggil orang UMNO ni pegompak. Saya kata bukan orang UMNO semua pegompak. Yang opak-opak. Kalau kamu ambil uang menternak lembu untuk keluarga menteri, apa nama? Iya. Projek apa? Apa? Harta uang itu peruntukan penternak lembu kamu ambil. Apa? Kalau kamu ambil permit taksi yang sepatutnya dipegang oleh pemandu taksi yang susah, apa namanya? Siapa yang pegang? Pimpinan UMNO. Ingat Jana Gafir timbalan Panglima Tentera Darat semalam di Lahad Datu, 2 hari sudah di Lahad Datu dengan saya. Kita mengelak Datu dan saya